dibenarkan apabila kenyataan Kuan Yin apabila menuntut kerajaan persekutuan supaya membenarkan kalimat Allah digunakan dalam versi penulisan Bible dalam bahasa Melayu. Jadi tujuan nak dapat sokongan daripada kaum Cina. Yang Lim Guan Eng pula tujuannya menggunakan kalimat Allah ni kerana nak mengambil hati dan sokongan daripada penyokong-penyokong Kristian di kalangan kaum DAP, di kalangan kaum Islam. Jadi yang jadi mangsanya adalah kalimat suci Allah ini adalah wajar dan wajib kita pertahankan, jangan diperalatkan seperti mana yang dilakukan oleh PAS, yang dibenarkan oleh PAS, yang nak dilakukan oleh Lim Guan Eng. Maknanya seolah-olah ini sebagai modal politik mereka. Sebab tu Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita bahawa Islam sebutan akhir zaman ini agama pada bentuk, kata Nabi, betul lah. Walau mereka semayang, baca Quran, berzikir, kita tak nafi kerja ibadat wapas. Dan di saat itu akan lahir segolongan ulama. Memang betul lah kerja dia kerja ulama, bukan kerja orang jahil. Ni Aziz bukan jahil, Haji Hadi bukan jahil, Nasaruddin Tantawi bukan jahil. Tetapi mereka adalah ulama. Di saat itu akan lahir segolongan ulama yang amat busuk boleh berketinya. Bila sebut busuk boleh berketinya kerana kalimah suci Allah sanggup dipersendakan. Ini perbuatan amat buruk, amat keji di segi akhlak Islam. Tapi zahir kita melihat, tertipu kita, terkeliru kita apabila kita melihat mereka ini menampilkan wajah ulama dengan pakaian ulama dan sebagainya, menyebabkan umat Islam hari ini terkeliru. Sehingga ada pengikut-pengikut fanatik mereka saya sanggup mempertahankan. Soal mazhabku kita sudah bicara, dia bukan tahu apa-apa ni. Walaupun dia timbalan Presiden PAS, tetapi dia hanya jadi pak turun je bila ditanya dia pasal kalimat Allah. Dia kata, saya hanya akur apa dikatakan Datuk Seri Presiden. Yang kita persoal sekarang ni ialah ulama. Sebab tu ulama jenis ni Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, wailul li ummati min ulama isuk, kata Rasulullah. Bencana dan celakalah akan menimpa umatku satu hari ada sebab ulama jahat. Itu Nabi sebut. Sebab itu kadang-kadang kita tak berani nak menyatakan pendirian ini kepada masyarakat kerana kita tidak mempunyai satu keyakinan. Padahal Nabi sebut lama dah. Inilah ulama-ulama yang merosakkan kita. Inilah ulama-ulama yang merosakkan akidah umat Islam. Sebab itulah kalimah Allah yang diperdagangkan pada hari ini, jangan heran. Mainan-mainan mereka ini dengan sifat jahat mereka, hanya semata-mata politik. Dan orang ni kalau ikut pada Al-Quran, cuba rujuk surah Al-Jasiyah ayat 23. Allah tak berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tuhan tanya, tahukah kamu, ya Muhammad, siapa di kalangan manusia yang tunduk di bawah nafsu lebih daripada Tuhan? Manusia dia hanya mempertuhankan hawa nafsu, hanya nak mengejar keinginan dunia, hanya nak mengejar kepentingan parti, sanggup melakukan apa saja, termasuk memperdagangkan kalimat.